5 hari raya dekat Kedah memang sangatlah best sebab saya decide bukan saja untuk cipta memori dengan keluarga saya, tetapi saya juga nak dokumentasikan momen-momen indah di tempat-tempat yang menarik untuk saya share dengan hampa semua. Kalau hampa memang suka OOTD, suka pergi tempat-tempat yang estetik, so video ni memang untuk hampa sebab saya akan share few places yang saya rasa sangat worth it untuk hampa pergi dan estetik di sekitar kawasan Alok Setak. Adik, sip apa? Sip. Selalunya gambar first day raya kami sekeluarga memang akan OOTD kat dalam rumah. Every year macam sama je gambar raya. So tahun ni kami decide untuk bagi sedikit kelainan. So kami decide untuk OOTD dekat Gunung Keriang ataupun orang Kedah panggil Gunung Reyang. View dekat sini honestly memang sangat cantik sebab tu ramai gila orang mai untuk OOTD kat sini, especially pada waktu petang. Saya memang suka background yang luas, yang nampak clean, yang tak serabut sangat. So video ataupun gambar tu akan nampak lebih estetik. So kami decide untuk masuk ke lorong sawah padi, rumah orang kampung kat situ. Surprisingly pot yang kami jumpa ni memang sangat-sangat cantik dan memang sesuai untuk OOTD. Background dia nampak sangat luas, sangat clean dan nampak seketul Gunung Reyang dekat situ, which is itu yang menambahkan lagi elemen-elemen estetik dalam background kami tu. Dan dia akan nampak macam sangat berseninya. Bayangkan kalau sawah padi ni tengah menghijau, Masya Allah tabarakallah, memang akan cantik gila hasil dia. Dan yang paling best sekali tak ada siapa pun yang main ambil gambar kat situ. Hanya kami sekeluarga sahaja dan orang kampung yang lalu lalang kat situ saja. So kalau hampa nak OOTD dekat Gunung Reyang, saya memang suggest untuk hampa OOTD jauh sikit daripada Gunung Reyang ni. So hampa akan dapat full view gunung tu macam mana dan gambar hampa akan nampak lebih estetik. Pagi raya kedua tu sambil nak pergi cari breakfast, saya decide untuk jalan-jalan dekat Pantai Leman. Pantai Leman ni adalah satu-satunya pantai yang ada dekat kawasan ni. Dulu pantai ni memang biasa je, tapi surprisingly landscape kat sini memang totally berubah. Dengan dia ada pasat-pasat kerang yang colour putih ni, dan saya rasa main karakter kat sini ada pokok-pokok ni. Pokok-pokok ni macam bagi vibe musim luruh dekat sini, memang cantik sangat-sangat. Mungkin sebab Kedah ni tengah musim panas, so that's why pokok ni nampak sangat kering dan daun dia colour brown. So that's why dia macam bagi nampak vibe macam musim luruh tau dekat sini. Memang sangat-sangat cantik. Okey, kalau daripada Pantai Leman ni, hampa lajak sikit ke depan, hampa akan jumpa satu pot lepak lagi yang bernama Pot Padang Garam. Pot Padang Garam ni memang famous lah sebab dulu kawasan ni memang kawasan semak. Tak ada orang melepak pun. Memang semak, tak ada apa-apa pun. Tapi rasanya tahun lepas kot macam tempat ni baru dibangunkan dan dijadikan tempat lepak untuk santai-santai tengok sunset kat sini. Kalau petang-petang kat sini memang banyak gila orang akan berniaga lah. So kereta tak boleh masuk kat sini. Memandangkan Kedah is too hot, so kami satu keluarga decide untuk lepak dekat tempat yang beraircon, sejuk, selesa, boleh chill dan yang penting kenalah cantik. So untuk kali ni saya decide untuk lepak dekat Sulb Cafe, SULB. Memang cantik. Vibe dia macam kafe dekat Korea. Kafe ni terletak dekat tingkat 2. Hampa kena naik lift, and then bila hampa sampai kat atas tu, hampa akan terkesima dengan view dalam kafe tu. Masya Allah, memang cantik sangat-sangat. Interior dia macam very modern, Gen Z punya vibe tau. Dia sangat cantik lah. Memang kalau hampa nak lepak kafe yang estetik untuk OOTD, untuk lepak orang kawan-kawan kan, memang ini adalah tempat dia. Makanan kat sini pun memang sangat-sangat sedap. Hampa wajib try pizza dia, memang sedap gila. Saya memang highly recommend untuk hampa main lepak dekat sini sebab sangat comfortable.
tak banyak sangat tempat yang saya dapat pergi sebab musim raya ni kan. So kita banyak spend time dengan family. Tapi saya ada banyak lagi list yang saya nak share dengan hampa. Cumanya saya tak maulah share list saja. Saya nak pergi sana so that saya boleh tunjuk ke hampa tempat tu best ataupun tak. Next time kalau saya balik Kedah lagi, insyaAllah saya akan pergi lagi tempat-tempat yang best untuk saya sharekan dengan hampa. Jumpa lagi di next video. Bye.